Hai, Assalamualaikum. Resepi hari ini, telur masak lemak cili padi. Resipi ringkas dan mudah untuk disediakan. Jom tengok bahan-bahannya. Cili padi, cili merah, bawang besar, serai, asam keping dan ikan bilis, kunyit, telur dan santan kelapa. Mula-mula kisar bawang besar, cili merah, cili padi, ikan bilis. Kemudian masukkan bahan kisar tadi. Santan kelapa, santan ni masuk separuh dulu. Serai, asam keping, serbuk kunyit. Masak dengan api yang kecil. Kemudian masukkan sedikit air. Kacau perlahan-lahan. Masak sehingga mendidih. Kemudian masukkan santan. Kemudian masukkan garam, serbuk perasa, kemudian masukkan telur. Bila telur dah hampir masak, masukkan hirisan daun kunyit. Telur masak lemak cili padi dah pun masak. Bolehlah dihidangkan. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Bye.